أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersamaan dengan 24 Syawal, alhamdulillah bersama dengan 13 April. Okey, hari ini kita menyambung kelas Fiqhul Asmaul Husna. Okey, berada di bab 13. Okey. Alhamdulillah, tajuk kita tidak sahihnya hadis penyebutan Asmaul Husna secara berangkai dan ihwal makna as-saha, yang maksud yang berhitungnya. Okey, kita dah cover sebahagian bab ni. Apa yang kita belajar? Bab ni bermula dengan hadis ni, kan? Dekat muka surat buku kita tu muka surat 113. Okey, dekat muka surat 113 atas sekali gunakan hadis yang sama kat depan ni. Sabda baginda Rasulullah SAW, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'ata illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Yang bermaksud Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Tis'a 9 wa tis'in 90. Jadi 99 nama-nama. Okey, 100 kurang 1. Memang 100 tolak 1 jawapan 99 lah kan. Siapa yang menghitungnya dia masuk dakhala jannah, masuk syurga. Hadis ni sahih. Ni hadis sahih. Akan tetapi yang kita dah bincang minggu lepas, okey, ada 3 riwayat. Riwayat siapa? Yang pertama, riwayat ni open book test ni. Muka surat 113, riwayat siapa tu? Dari Abdul Aziz bin Husain, dari Ayyub bin Muhammad bin Sirin bin Abu Hurairah.
dari Abu Hurairah, betul. Okey, riwayat kedua dari Abdul Malik dari Muhammad As-Sana'i. Okey, Abu Munzir, Zuhair bin Muhammad. Okey, riwayat ketiga dari Al-Walid bin Muslim. Alright. Mereka menggunakan hadis ni tapi dia letakkan tambahan. Antara tiga ni yang paling kuat yang ketiga lah. Okey. Tetapi yang pertama ada masalah kan? Masalah apa? Rawinya. Dia seorang yang hadis tu yang dia letak siapa yang baru mungkin kurang jelas. Yang kita tengah bincangkan ni yang selalu kita dengar dekat TV, kat radio, yang nyanyi-nyanyi tu, yang nas'aluka ya man huwallahul ladzi tu, yang dia dah rangkaikan bermula lagi Warrahmanur Rahim Malikul Qudus Salam. Itu maksud rangkaian tu. Susunan rangkaian 99 itu tidak, maksudnya macam ni, bukan nama tu tak betul tu, jangan salah faham pula. Tu memang Asmaul Husna, tapi yang susunan tu kita daripada kecil dah hafal. Okey, untuk memudahkan kita mengingat ataupun mengenal itu Asmaul Husna. Tapi jangan sekali-kali cakap ataupun memahami bahawa susunan itu memang Nabi yang ajar, Nabi yang susun. Okey, tak ada salah lah kalau kita nak nyanyikan Asmaul Husna tu, tetapi tak boleh menganggap ataupun yakin seyakin-yakinnya bahawa susunan itu memang keluar daripada lisan Nabi Muhammad SAW. Itu tak boleh. Faham sebab nak memudahkan, especially untuk budak-budak menghafal kan. Okey, tak adalah orang kata apa salah, tapi jangan sebut itu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita bincangkan dalam bab 13 ni. Tapi sebenarnya saya lah, selama ni kita menyanyi, ada kita tanya ke tu dari Nabi ke tak? Tak pernah pun, betul tak? Orang suruh nyanyi, ya nyanyi. Kalau dah keluar kat skrin, kita pun sukalah nak menyanyi, betul? Tak pernah tanya pun. Tapi semenjak kita semakin belajar, okey, kalau datang kelas cuma nak dengar bercerita, tengok drama pun boleh. Tapi kita datang belajar sebab apa? Sebab nak ilmu, bukan sekadar nak ilmu, sebab kita nak amalkan, betul? Dan kita tahu amalan soleh ini bukan sekadar-kadar yang penting ikhlas. Cukup. Yang penting baik. Cukup. Baik tak semestinya betul. Okey, ingat kita nak amal bukan sekadar ikut orang. Kita nak amal yang Allah redha, yang Allah terima. Apa makna kalau kita amal tapi Allah tak terima? Rugi je lah dapat, betul tak? Okey? So kita semakin hari semakin belajar. Saya sendiri mengaku saya betul-betul banyak sangat silap. Tapi syukur sangat-sangat sebab Allah bimbing kita. Sebab kesungguhan kita mencari ilmu, kesungguhan kita menuntut ilmu, akhirnya Allah tunjuk kita yang sahih, yang betul. Oh, dulu salah. So siapa yang dulu-dulu pernah dengar saya mengajar, okey, dengan hari ni tiba-tiba terdengar balik apa saya cakap, kemungkinan lah dah lain ada ni. Okey, dah lain ada ni. Sebab dulu saya tak orang kata apa, tak alert, tak macam nak cakap, tak betul-betul detail. Yang penting aku sampaikan. Tak begitu mementingkan sumbernya. Sedangkan amanah orang yang menyampaikan ilmu, dia bukan yang penting berapa ramai follower. Saya kalau lagi ramai ikut kelas, sebenarnya saya lagi takut. Sebab takut apa? Apa yang saya sampaikan, dia percaya, dia amalkan, rupa-rupanya salah. Tu yang paling kita takut. Sebab saya akan disoal nanti. Betul? Apa yang kau sampaikan tadi, orang tu buat, kau tak betulkan balik. Itu memang antara benda yang paling saya sesal, yang paling saya takut ialah jika saya salah menyampaikan dan orang mengamalkannya sampai sekarang. Dan itu saya tak nafikan. Sebab dulu ilmu saya sangat cetek.
Okey. So alhamdulillah, mungkin sebab kesungguhan, alhamdulillah, syukur semua ni atas kehendak Allah, Allah yang bimbing kita atau kita. Okey, sebab tu tolong, banyak kali saya cakap. Dalam Fatihah setiap solat, ihdinas siratal mustaqim, tolong memanai. Janganlah kita merewang-rewang masa baca Fatihah dalam solat sebab kita tengah online. Okey, menghadap Allah, menghadap kiblat, menghadap Allah, sedang berinteraksi dengan Allah. Doalah sungguh-sungguh. Tolonglah ya Allah, sampai aku mati ya Allah, tolong pimpin aku, jangan lepas. Bimbing aku ya Allah. Tolonglah ya Allah, aku harap sangat redamu. Okey, ingat kalau dulu kita sekadar buat apa? Sejuk perut. Okey, yang penting sejuk hati. Dia bukan fikir soheh tak soheh. Dulu, okey. Sekarang ni penting yang paling penting ialah bukan dengar daripada sekadar penglipu lara, cerita-cerita yang kita suka. Kita kalau nak dapat ilmu, especially untuk kita amalkan, tengok siapa yang menyampaikan tu. Kalau dia menyampaikan daripada sesuatu sumber yang tidak sahih, okay. Kalau dhaif dia lemah, tapi kalau dia maudhu' dia palsu. Kalau dhaif, kita dah belajar minggu lepas kan, kalau hadis tu dhaif, kalau ada hadis sahih yang menyokong, kemungkinan daripada dhaif dia jadi hasan. Tapi kalau dia maudhu', dia palsu, sampai kiamat dia tak akan jadi sahih. Faham Sebab tu penting sangat. Jangan orang kata apa, senang cerita. Kalau tahu orang yang beri ceramah tu menyeleweng, kalau mampu tegur. Kalau tak, cari dulu sumbernya. Okay? Pastikan apa yang kita nak amalkan tu perkara yang sahih. Okay? Sebab bahaya sangat-sangat. Okay. Alang-alang saya cakap ni. Sekejap. Okay. Dulu kita memang tak ambil kisah. Yang penting share. Dapat share. Tak tabayun pun. Apa maksud tak tabayun? Tidak selidik, tak kaji. Betul ke tak betul? Masuk malam 1 Rejab, siapa yang menyebarkan, siapa yang... dah. Tu hadis palsu. Dia bukan Rejab je, masalahnya masuk bulan lain pun keluar kat hadisnya. Okey. Kalau ni ikutkan tiap-tiap bulan ada hadis macam tu. Tetapi bahayanya menyebarkan hadis palsu. Sebab apa? Sebab apa bahaya? Cuba tengok hadis ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya berdusta atas namaku. Nabi tak pernah bersabda, tak pernah sebut, tapi kita sebut ni hadis Nabi. Ni hadis Nabi tau. Ni hadis Nabi. Okey? Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta pada selainku. Jaga-jaga, berdusta atas nama orang lain, ustaz tu, ustaz ni, tak sama kalau menggunakan nama baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, dia tahu tu palsu, tapi dia pergi sebarkan juga, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Nauzubillah min zalik. Ini bukan, ini hadis sahih, hadis Bukhari, hadis Muslim. Jangan main-main. Kalau kita tak sure, jangan sebut. Tak pasti, jangan kongsi. Tahu pun. Itu kata-kata MMC kan. Okey, multimedia punya ni. Tapi penting sebenarnya. Baginda Rasulullah sudah pun menyebutnya. Right? Allahu Akbar. Kata lain saya nak kuatkan lagi. Contoh. Allahu Akbar. Okey, ni biasa dah kita sebut. Antara yang dikatakan dalil ataupun Al-Quran, dalil ayat Quran yang antara yang terakhir turun ialah ayat ni, betul? Surah Al-Ma'idah ayat 3 kat hujung tu. Ni turun dekat ketika Nabi Haji Wada' kan? Betul? Dekat Arafah yang bermula kat sini. Ini antara ayat-ayat akhir yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayat ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum. Apa maksud al-yaum? Hari ini. Maksudnya di Haji Wada', haji terakhir Nabi dah tak, Nabi
Tak berapa lama lepas tu Nabi wafat, betul? Jadi hari ini akmaltu lakum, aku sempurnakan bagi kamu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Maksudnya agama Islam sudah sempurna. In English, what do you mean by complete? Lengkap. Kalau perfect, so akmal tu maksudnya perfect. Betul? Okay? Akmal tu maksudnya perfect. Kalaulah orang tanya kita, Kak, cuba rasa Kak, saya masa ni, tiba dia jawab perfect. Maksudnya apa? Dah tak payah tokok tambah. Dah perfect. Tak perlu, sekali lagi saya ulang, kalau dah perfect, tak perlu tokok tambah. Faham So, tak boleh lagi tokok tambah. Sebab okey, sekarang tengok beza. Akmal tu untuk agama. Tapi untuk nikmat, untuk redha, Allah tak guna akmal tu. Allah guna apa? Atmamtu. Sebab tu tingginya bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bahasa wahyu. Akmal tu tak sama dengan atmamtu. Apa maksud atmamtu? Complete ke perfect? Complete. Yang ini perfect. Kalau orang nak tambah kita cukup. Alah, sikitlah. Yelah. Padahal dia kata apa? Cukup. Tapi kalau untuk tambah, bolehlah. Faham tak ni? So, sayangnya Allah kat kita, untuk nikmat, untuk redha Allah, Allah boleh tambah. Walaupun sebenarnya dah cukup. Allahu Akbar. Bab agama, Allah kata tak boleh tokok tambah sebab dah perfect, dah sempurna. Tapi untuk nikmat kita pun dah ada satu kereta, nak dua kereta. Tiba-tiba sampai 3-4 kereta pula. Tu maksudnya apa tu? Allah kata 2 tak cukup. Allah bagi lagi 1. Anak kau kan 5. Contoh. Walaupun kereta buruk, tambahnya tu. Kan? Tapi boleh berjalan. Faham tak ni? Complete tak sama dengan perfect. Kita kalau semakin kaji Quran, kita semakin nampak apa? Masya Allah. Betul lah. Tak terfikir. It's beyond my thinking. Sebab tu kalau kita sekadar menuntut ilmu, pergi ceramah, balik tak buat kita berfikir, itu cuma dengar cerita. Tapi kalau masuk kelas, balik terfikir, yes, itu teruskan. Bukan nak kata apa, belajar ni ialah membuat kita terus berfikir, terus-terusan. Tengok bunga bukan berhenti kat situ je. Ya Allah cantiknya, bukan purple light purple je, dia ada dark purple. Nanti lepas dark purple, dia akan jadi light green. And then dia jadi brown. And then dia jadi gugur. Kalau orang tak belajar, dia tengok bunga, cantiknya. Tapi kalau orang yang belajar, dia akan kata apa? Siapa cantik lagi pencipta bunga ni? Cantik-cantik bunga ni, cantik lagi yang mencipta bunga ni. Dan kita tengok hari-hari. Kita tahu bunga tu, ya Allah betapa cantik. Akhirnya dia akan layu, kering dan gugur ke tanah. Kita dapat ibrah tak? Dapat pelajaran tak? So ilmu membuatkan kita semakin berfikir. Bertambah iman. Bertambah yakin. Yes. Macam mana buat aku balik dalam tanah? Hari ni aku kuat. Hari ni pun dah rasa lemah. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Dulu saya pun macam tu juga. Yang penting seronok. Yang penting balik tu kau belajar apa? Ya Allah, kau tak tahu, lawak gila. Lawak? Yang penting dia nak cerita pasal lawak ke apa? Cuba bawa balik tu. Kau tahu tak doa ni? Ni amal ni macam ni sebenarnya. Ni. Bukan lagi dah kita nak tengok apa cerita lawak. No. Itu boleh tengok rancangan lain. Tapi ingat,
Kita attend majlis ilmu, niat betul-betul nak tambah ilmu, nak tambah iman, nak tambah amal. Saya harap saya sendiri ingatkan diri saya dan saya sangat-sangat bersyukur, ya Allah, ya Tuhanku, dari dulu sehingga kini Allah memang, alhamdulillah, kita pun kenal diri kita kan, kita semakin takut, kita semakin berjaga-jaga nak beramal. Kalau dulu tak nyabar-nyabar dah nak balik nak beramal, nak ngajar orang kan. Tapi rupanya salah. Rupanya syok sendiri. Tapi hari ni berhati-hati ya. Berhati-hati. Pilih guru. Pilih majlis ilmu. Bukan semuanya kita main ikut je. Sebab agama Islam kita ni, apa dia? Perfect. Tak perlu lagi tokok tambah. Yang kita nak minta Allah tambah, ya, apa tu? Nikmat. Lagi redha Allah. Yang ni boleh tambah dan boleh kurang tau. Itu hak Allah atas kita. Okay? So, kalau kita nampak kat sini pun kita dah nampak, ya Allah, salahnya aku, banyaknya dosaku, banyaknya salah aku dulu-dulu, ya Allah. Ada tak amalan yang tak betul yang kita masih buat lagi hari ni? Ada. Betul? Yang melawan tu kan? Orang dah tegur kata salah pun dia buat juga. Tu maknanya apa tu? Tak nak terima. Berpaling. Takut tau. Kena takut. Itu maknanya hati keras. Dah tegur tak nak ikut. Masalahnya dah ada sumber pula tu. Okey? Allahu Akbar. Itu peringatan untuk saya sebenarnya. Banyak sangat kesilapan saya dulu. Terlalu bersemangat nak menyampaikan tanpa mengkaji, tanpa meneliti. Tapi hari ni mudah-mudahan kita minta tolong sungguh-sungguh dengan Allah. Aku tak tahu, ya Allah, mana betul. Sebab tu tadi doa Allah, ma'arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan aku jika itu benar, hak. Haqqan. Benar-benar. Kalau dah haqqan tu benar-benar betul. Warzuqna, dan rezekikan kami tiba'ah. Ikut. Wa arina batil, dan tunjukkan kami kalau itu batil, rosak, buruk, salah, batilan, betul-betul batil. Warzuqna ijtinabah, rezekikan kami untuk jauh, meninggalkan, menjauhkan. Allah saja tahu bagaimana nak menjauhkan kita. Mungkin dipisahkan kita dengan kawan kita, dipisahkan kita daripada grup tu. Ada sebab-sebabnya. Berdoalah di akhir zaman ni, yang hak nampak batil, yang batil nampak hak. Kalau tak dipandu, dibimbing oleh Allah, kita memang sangat takut. Apatah lagi sekarang terlalu banyak normalisasi. Benda yang salah jadi, lama-lama jadi apa? Biasalah. Biasalah tu bahaya. Sebab asalnya dia luar biasa. Ataupun sebenarnya dia bukan kebiasaan. Tapi hari ni dah jadi. Kita pun kalau dengar orang meninggal, kenapa dia meninggal? Biasalah, tak kanser, sakit jantung. Ya Allah, zaman nenek kita dulu dengar kanser biasa ke? Sakit jantung tu cakap sakit orang kaya kan? Tapi masalah sekarang ni, semua boleh kena. Hatta orang asli masuk hospital dulu, tak jumpa dia kolesterol tinggi. Tapi sekarang, OA tu orang asli pun dah ramai yang kolesterol tinggi. Allahu Akbar. So, ini peringatan untuk saya terutamanya dan kita semua, bagi kita sebagai penuntut ilmu. Okey, hati-hati. Bukan semua kita main telan, main ikut. Ya betul, yang penting ikhlas. Tapi apa syarat amal soleh? Ikhlas memang sangat-sangat penting. Lillahi ta'ala, semata-mata Allah. Tetapi ikut petunjuk yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dua kalimah syahadah. Satu, la ilaha illallah. Dua, Muhammadur Rasulullah. Tak cukup satunya dia mesti dua. Boleh? Faham Saya harap semakin hari semakin jelas, semakin kuat pemahaman kita, semakin berhati-hati. Sebenarnya yang penting bukannya majoriti. Kalau ramai orang buat, bukan semestinya benda tu betul. Kalau sikit je yang buat, tak semestinya itu salah. Cari dulu. Pelajari dulu. Teliti dulu. Okay? So, Islam mengajar umatnya menjadi seorang yang berhati-hati. Okay? Critical thinking. Right? Berfikir secara kritis. Bukan main ikut je, mentang-mentang orang tu glamour. Right?
Tentang orang tu famous, okay, mesti dia cakap tu betul. Tak semestinya di zaman ini. Right? Okay, fine. So, berbalik pada hadis kita, asalnya hadis ni memang sampai sini je sebenarnya. Okey, kalau ada yang macam ni pun yang menyebut tentang Allah Al-Witr. Tapi sambungan yang huwallahu rahmanur rahim malikul tu sebenarnya adalah idraj. Apa maksud idraj? Ya, bukalah buku tu. Ada dalam buku. Apa maksud idraj? Dekat muka 114 bawah sekali. Ya, sip-sipan. Okey. Rupa-rupanya dia tak diletakkan pemutus. Contohnya dia dah letak hadis ni, tapi lepas tu dia tak pisahkan. Okey, maka orang ingat dia adalah sebahagian daripada hadis, padahal ia adalah sisipan ataupun kita panggil nota tambahan ke nota kaki dekat kaki. Tapi masalahnya dia memang bersama dengan hadis ni. Dia bersambung. Ayah tahu kot apa dia punya kata-kata? Sisipan. Betul tak? Betul tak sisipan kan? Butiran. Okey, gitu. Kita dengar cakap pakar. Okey. Alright. So, dia mendetailkan yang 99 tu. Okey, tapi sebenarnya itu bukanlah sebahagian dari hadis ni. Faham cuma dia nampak macam bersambung, maka orang ingat dia adalah itulah dia yang Nabi sebut. Faham Sekali lagi saya jelaskan. Hari tu walaupun macam, nama Allah lebih 99, dah terjawab dah kan? Ustazah jangan tanya apa dalil dia. Saya dah lupa dah. Padahal dah sebut minggu lepas. Okey, tak apa. Yang penting dah tahu kan, nama Allah bukan sekadar 99. Okey, sekarang ni semua ni kita kena tahu kaedah-kaedah Asmaul Husna ni supaya once kita masuk nanti bermula dengan nama Allah, okey, kita dah jelas dah. Teori-teori, kaedah-kaedah bila belajar Asmaul Husna. Oh, lebih 99 lagi. Setiap nama adalah sifat. Itu semua memang dah kena faham. Alright? Okey? Dan walaupun Allah ada letak namanya kepada makhluk, contohnya kepada Nabi Muhammad SAW, Raufur Rahim, kepada Nabi Ismail, nama Nabi ada nama macam sama Asmaul Husna, bukan macam sama, maksud dia sama, tapi walau macam mana pun bila balik kembali kepada Allah dia tetap tak sama. Faham Alright. Okey. So kita dah jelas dah. Hadis ni bukan masalah hadis ni, tapi masalah sambungan kepada hadis ni. Okey? Faham 99 nama yang disambung selepas hadis itu. Yang kita buat frame, yang kita nyanyi tu Okey, sekali lagi saya ulang, ia bukan dari lisan Rasulullah SAW. Habis salah ke? Taklah kata salah, cuma jangan kata itu dari baginda Nabi. Okey? Kalau untuk memudahkan anak-anak kenal itu Asmaul Husna, okey, ada tujuan-tujuannya, right? Untuk memudahkan. Apa contoh-contoh Asmaul Husna? Itu sebenarnya tujuan ulama meletakkan nama itu, right? Okey, senarai itu bukan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia adalah idraj. Okey, tambahan daripada perawi. Nabi tak pernah pun menetapkan nama Allah hanya 99. Okey. Tapi kenapa Allah tak bagi list siap-siap? Kalau Allah bagikan senang. Kenapa Allah tak bagi siap-siap list nama-nama Allah? Sebab apa? Yes, supaya kita bukan sekadar hafal. Ni kita ni menghafal 99 tu dah macam hafal password. Okey. Tapi tak faham pun, tak memanai pun makna tersebut. Kita dah seperti apa? Senarai, selalu kita buat list to do, kita ada kotak-kotak kan. Kalau kita dah buat, kita apa? Tik. Dah buat apa? Tik. Tik. Tapi
tak memaknai pun. Dia sekadar macam tanda right dekat tick box tu je. Okay. Subhanallah. Sebenarnya yang Allah nak, yang Rasulullah nak ialah kita bukan sekadar hafal tapi kita benar-benar tahu dan faham. Bukan maknanya dah hafal, settle, selesai. Tak. Okay. Sebab tu kalau kita betul-betul nak lengkap belajar 99 yang dia sedap kat dia ada list kat Asmaul Husna yang kita nyanyi tu, memang kena selam ataupun kena tadabbur Al-Quran. Kalau kita sekadar boleh nyanyi, dah hafal 99, anak kita dah hafal 99, cuba tanya dia setiap maksud tu. Kemungkinan dia tak tahu pun apa maknanya. Okay, jadi sebenarnya Allah paling nak ialah Allah nak kita kenal dia, bukan sekadar pandai sebut, pandai hafal sahaja, tapi tak pun mengenali Allah SWT. Okay. Subhanallah. So hari ni kita akan masuk bahagian kedua bab kita ni ialah as-saha. Okay, as-saha. Kalau dalam hadis ni, as-saha tu apa dia? Menghitung. Kalau tu dekat hadis ni, man ahsaha. Sebab saya tahu, even saya pun terkesima dengan apa ni? Dakhalal jannah. Masuk syurga. Siapa tak nak masuk syurga, kan? Syaratnya apa? Ahsaha. Rupanya kita tak faham maksud ahsaha. Dia bukan sekadar maksud menghitung, mengira. Dia lebih daripada tu. Right? So hari ni kita akan belajar apa yang dimaksudkan ahsaha. Jadi as-saha ni bukan sekadar hafal, faham makna dan hidupkan dalam amal dan doa. So kalau kita tengok buku kita Jadi macam orang kata apa, kalaulah kita sekadar tahu dia siapa dengan kita kata kita kenal. Contoh, kau kenal tak contohnya siapa kau kenal tak YB something contoh. Kau kenal tak Encik ni. Kita mungkin kata tahulah dia tu kan, tapi taklah kenal. Apa beza tahu dengan kenal? Kalau kita kenal, mungkin kita sampai tahap tahu mana rumah dia, betul? Siapa isteri dia, anak dia berapa orang, itu nama kenal. Kalau sekadar tahulah dia lelaki, lepas tu dia muda lagi, lepas tu tu tahu. Itu cuma tahu. Contoh nama dia Encik Ahmad. Kita tu cakap lah, dah lah Encik lelaki lah. Kan? Dah lah Ahmad, memanglah lelaki. Kan? Itu baru tahu. Tapi kalau kenal, nama dia Ahmad bin Abdullah. Mak dia nama ni. Kampung dia kat sini. Tu kenal. Okay? So, maknanya as-saha bukan sekadar tahu. Dia lebih daripada tu. Dia mengenal, faham. Right? Subhanallah. So bukan macam hafal password, hafal nombor telefon. Dia lebih daripada tu. Alright. Kalaulah contoh kan, anak-anak kita dah hafal dan nyanyi tu dia hafal. Okey. Cuba tanya dia, kalau susah nak dapat rezeki, kita sebut nama siapa? Belum tentu budak tu boleh jawab. Betul? Kalau mak dia pernah ajar mungkinlah kan. Ar-Razak. Keluar. Jelas dia sebut. Tapi kalau dia dah hafal dah nasyid tu, hafal dah lagu tu, tapi bila sebut siapakah Allah yang maha mengatur, tak keluar. Maksudnya apa tu? Dia belum ahsaha. Okay? Faham Kalau kita kata dah takdir, kita terimalah takdir ni. Allah kan yang maha bijaksana. Siapakah nama Allah yang maha bijaksana? Kalau boleh keluarkan Al-Hakim. Apa maksud Al-Hakim? Itu baru level next level daripada pandai menghafal. Faham Alright. Sekali lagi saya sebut, tidaklah cukup kalau kita sekadar boleh menghafal tanpa kita mengenal ataupun ma'rifatullah. Yang paling penting ialah ma'rifatullah. Contoh, kalau kita tanya dia, kau tahu tak madu tu apa? Madu tu warnanya macam ni, rasanya macam ni. Kau pernah minum madu? Tak pernah. Faham tak maksud saya ni? Kalau tanya tahu tak madu, tahu. Dia daripada lebah. Madu ada macam-macam jenis, ada macam-macam colour. Tiba-tiba kita tanya dia, madu apa yang kau pernah makan?
Tak pernah. Maknanya dia sekadar tahu tapi dia tak kenal, tak faham. Okey, jelas dah bila dah bagi contoh macam ni? Okey? Boleh? Alright. Kalau suruh cerita pasal madu, semua dia tahu. Madu Yaman, madu tualang, madu ini, semua dia tahulah. Tips-tips nak pilih madu asli dengan madu tak asli, semua dia tahu. Tapi kau pernah minum madu? Siap geleng-geleng lagi. Apa dia? Simbang kari tapi aku yang paling takut tu lah bermadu. Dah pula cerita lain. Okey. Alright. Allahu Akbar. Ingat sebab tu nama Allah lebih 99. Allah tak bentangkan kita semua kan? Betul tak? Kita pun tahu sebab apa? Allah nak kita hidup dengan nama Allah tu. So bukan sekadar yang penting tahu tak, lebih daripada itu. Allah nak yang kita dah tahu dalam Al-Quran tu, yang itu kita wajib kenal. Okay, wajib faham. Subhanallah, Allahu Akbar. Contoh, kalau kita baca surah Al-Ikhlas, surah pendek je pun, semua orang dah hafal. Budak kecil pun boleh hafal. Tapi pernah tak kita terfikir, kenapa ayat 1 dengan ayat akhir, dua-dua hujung dia ahad? Qul huwallahu ahad. Hujung? Tak, hujung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa ahad mula, ahad hujung? Pernah fikir tak? Kena fikir Ustazah. Itulah namanya belajar tadi, balik buat kita baca berpuluh kali. Siap dah, kalau dulu, barang siapa yang membaca 100 kali Qul huwallahu ahad, maka dia, yang pelesu tu, bukan main pula lagi dia ngikut. Dia kejar ganjaran. Kita dah sentuh minggu lepas kan? Bukan kata berdosa, bukan kata salah tau. Memang pun kita buat sebab kita nak pahala. Betul, itu level mula-mula. Kita pun cakap dengan anak-anak cucu kita pun, kita kata apa? Buat ni, besar pahala. Ya, dulu kita level tu, betul? Sebab apa? Jangan terhenti sampai situ. Tak kata salah, tak kata berdosa tau. Betul. Buat nak dapat pahala, betul. Memang itu pun janji Allah. Cuma ditakuti kalau kita nanti kod-kod terada ujub ke riak ke, kita ni kan senang kan nak kena sum'ah dan sebagainya. Pula tambah pula bisikan syaitan. Dia kata apa? Pahala kau dah banyak. Tiap-tiap malam hari tu kau mulai Ramadan. Kau dah terbebas dah. Pahala kau berganda-ganda dah. Kalau buat sekadar kerana nak pahala. Okey, kita dah belajar, kita naik level sebab nak syurga. Hari tu bulan puasa kan, ghufira lahu ma taqaddama dzambi. Kau dah dapat dah maghfirah tu. Takut kita sampai tahap tu kita berhenti. Kalau kita sekadar buat nak syurga, tak kata salah, tak kata berdosa, bagus, betul. Tapi nanti kalau terdapat bisikan apa? Engkau dah lama kita pun terpenat kan, terletih. Kita cakap apa? Alah, janji masuk syurga dah lah Okey lah tu. Syurga what? Kita dah sentuh kan surah Al-Ankabut ayat berapa? Ayat berapa? Kita nak go to the next level. Ayat berapa? Surah Al-Ankabut surah ke-29. Kita dah tengok dah. Okay? Allah pasti jangan salah mengerti, jangan salah faham. Kita ni pasti diuji. Jangan kata cukup sekadar apa? Aku beriman, tak payah nak uji lagi. Allah kata tak. Jangan salah sangka macam tu. Kalau kita kata kita beriman, apa yang Allah uji sebenarnya? Iman kita lah yang diuji. Dapat nikmat, pandai tak bersyukur. Dapat musibah, pandai tak bersabar. Itu balik pada iman kan. Ingat, kalau fitnah, dia terkait dengan hati. Kalau balak, wala yabluwannakum. Surah Al-Baqarah 155. Kalau balak dia terkait apa? Mula-mula apa? Khauf. Lagi? Ju', lapar. Dia terkait fizikal. Ujian sebenarnya terkait fizikal. Tapi kalau Allah dah kata fitnah, maknanya dia terkait dengan dalam iman. Sebab tu yang paling tinggi fitnah Dajjal. Allah tak kata bala'ud Dajjal. Allah sebut fitnah Dajjal. Fitnaul mahya wal mamat. Bila sebut fitnah, dia ujian tahap paling tinggi. Sebab Allah uji iman.
Kalau sekadar uji lapar, perut kosong, duit tak cukup, itu baru ujian, itu tak panggil, dia panggil ujian level balak. Ibtilak, dia baru level rendah. Kan? Ingat kan surah Al-Baqarah ayat 55? Apa yang Allah uji? Yang pasti Allah uji? Takut dulu. Macam sekarang ni orang panik kan? Khauf. Itu level 1. Takut dulu. Lepas takut Allah bagi lapar. Lepas lapar Allah bagi kurang harta benda. Kan? Kurang nyawa. Kurang samarat. Buah tu maksudnya hasil. Okay? Allah Akbar. So fitnah memang kena do, maknanya ujian dah level tinggi dah. So Allah kata apa? Memang sungguh Allah akan uji. Iman kita Allah akan uji. Okay? Seperti orang-orang yang sebelum. Sebab tu yang paling penting ialah sodaku. Apa maksud sodaku? Maka sungguh mengetahui Allah yang sebenar-benarnya. Kita boleh tahu Allah melalui apa? Al-Quran. Okay? Allah uji iman untuk bezakan siapa yang betul-betul iman dia. Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq, imannya benar, dan siapa yang kadzibin, pendusta. So Allah uji sebab nak bezakan siapa yang iman dia betul-betul beriman, yakin kepada Allah dan hari akhirat, dan siapa yang berdusta. Okay, contoh orang munafik. Okay. So jangan bahkan patutkah orang yang melakukan kejahatan as-sayyi'at, dia rasa apa? Aku buat okey je, tak ada pun datang bala. Petir tak sambar pun. Dia rasa dia mendahului kuasa Allah. Itu maksud yasbiquna. Dia rasa dia tenggelam dalam dosa, mula asalkan dia buat sikit-sikit, dia buat yang makruh dulu. Sampailah ke tahap dia rasa okey je. Lagi tak solat, lagi masyuk duit. Contoh, maka dia berani buat yang haram. Okey je, tak ada apa-apa pun, tak kena tangkap pun, orang tak tahu pun. Dia rasa dia mendahului kuasa Allah. Itu fitnah tu. Fitnah apa tu? Iman. Habis dah. Dia dah rasa dia lebih mendahului Allah. Satu, kalau kita faham ayat Quran, yang paling kita takut ialah fitnah iman. Sekadar sakit, lapar, hilang duit, itu baru bala, ujian paling rendah. Tapi itulah yang paling kita takut, betul? Risau nanti nak makan apa. Gitu. Ada orang dah simpan gas 2 tahun. 2 tahun ni tak tahu lah berapa tong dia simpan. Okay? Allahu Akbar. Amatlah buruk apa yang mereka putuskan tu. Dia buat keputusan sebenarnya okey je, kau jangan risau. Tak ada orang tahu pun. Nanti tua kita taubat. Yakinnya kamu hidup sampai tua. Kan? Sebab itulah penyelesaiannya ialah ayat 5. Ayat berapa? Surah berapa? Itu yang mengatakan level pahala, level nak syurga, tapi ada level yang lebih tinggi. Apa dia? Bila kita beramal, kita berharap apa? Kan rajak kan? Apa rukun ibadah? Cinta, harap, takut. Jadi kalau lepas ni harap apa? Betul tak salah harap pahala, harap syurga, tapi nak lebih tinggi harap apa? Pertemuan dengan Allah. Sebab kalau nak bertemu dengan Allah, mesti dulu dapat redha Allah, lepas tu baru dapat di wajah Allah. Itu pun untuk syurga level tertinggi. Kita masuk syurga pun atas rahmat Allah, betul? Lepas tu dapat redha Allah, lepas tu dapat melihat wajah Allah. So ini jauh lebih tinggi. Apa dia? Kita berharap dapat lihat wajah Allah. Fa inna ajalallahi la'at. Pasal Allah kata sungguh masa yang telah ditetapkan itu namanya ajal. Ajal ini akan datang sebagai wakil Allah untuk jemput kita. Pasti datang. Kau tak boleh mengelak, kau tak boleh minta cepat, kau tak boleh minta lambat walaupun sesaat. Namanya ajal pasti datang. Wa huwas samiul alim. Nampak ni ada nama Allah. Nampak tak ada Asmaul Husna? Kalau kita sekadar hafal Nas'alu Kaya, ada As-Sami, ada Al-Alim. Cuba suruh dia keluarkan dalil. Apa yang kau faham tentang As-Sami'ul Alim?
Apa yang kau faham kenapa zikir pagi petang ada Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Kenapa ditutup dengan wa huwas samiul alim? Itu yang bermaksud bukan sekadar ahsaha. Kalau sekadar hafal, kalau sekadar boleh nyanyi, tapi kau tak tahu kenapa ini yang diletak dekat ayat ni. Kenapa ni yang kita baca zikir pagi petang? Dia tak sama. Barulah dakhalal jannah. Man ahsaha dakhalal jannah. Bukan sekadar apa tadi? Tahu dan hafal. Kita nak sampai ke tahap kenapa nama ini yang Allah letak dalam ayat ni. Okey, apa maksud as-sami'? Yang maha mendengar. Kenapa Allah letak dalam ayat ni? Kenapa? Yang paling senang, bila kita berharap untuk pertemuan dengan Allah, kita doa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhika wasyauq ila liqa'ik. Liqa'ik fi ghairi dharra'i mudirrah wala fitnati mudillah. Kita dah baca doa tu. Dan doa kita itu Allah dengar. Apa makna kalau Allah mendengar, Allah maha mendengar tapi Allah tak maha memakbulkan? Sebab dalam nama As-Sami' ialah, nanti kalau kita belajar nanti sampai nama Allah As-Sami' ialah bermaksud Allah maha mendengar sekaligus memakbulkan. That's why doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dua ni besar. Kenapa As-Sami'? Kita panggil anak kita 10 kali, dia bangun pun tidak. Keluar bilik pun tidak. Nyaut ya mak pun tak. Anak kita bukannya tapi 10 kali kita panggil, dia tak datang-datang. Tapi tidak. Allah, walaupun apa dalam hati sekalipun, tak sebut, tak lafaz pun Allah dengar. Dan Allah bukan sekadar dengar. Dan Allah bukan sadar memakbulkan. Sebab kadang-kadang manusia ni dia akan kata apa? Bila ya Allah, dah 4 tahun dah aku tak tinggal tahajud. Rumah tak besar juga. Tanah tak bertambah juga. Sakit tak sembuh juga. Kita lupa Allah Al-Alim. Allah tahu bilakah masa yang paling tepat untuk kita dapat benda tu. Dan sekalipun kita dapat, Allah nak pastikan itu yang terbaik untuk kita. Bukan sekadar di dunia, juga di akhirat. Tapi kita menekan-nekan. Budak sekarang suka nak menekan-nekan. Aku tak faham juga. Mana mama janganlah menekan-nekan. Apa benda menekan-nekan? Push, paksa-paksa. Budak sekarang tak suka kena paksa. Gitu. Okay. So, bila kita kenal dua nama ni, belum 99 tau. Omak ni tak hafal pun lagi 99. Tapi omak kenal siapa Allah As-Sami'. Kenal siapa Allah Al-Alim. Beza tak doa kita dengan doa orang yang sekadar hafal? Beza tak? Mesti beza. Walaupun kita kenal ni je dua ni. Nampak tak kesan dia dengan doa kita? Kesan tak? Pasti berkesan. Sebab tu man ahsaha dakhalal jannah bukan sekadar maksud apa tadi? Tahu sahaja, hafal sahaja. Dia dalam. Makna dia lebih dalam daripada tu. Betul? Okey? Allah tahu apa dalam hati kita. Allahu Akbar. Bila kita tahu ni, takut kita, betul tak? Walaupun tak ada orang nampak, walaupun tak ada orang tahu, walaupun. I kan dekat overseas. Bukan kat kampung I. Sini semua tak kenal I. So kalau buka tudung pun korang tahu. Tapi bila kita ingat nama Allah As-Sami' Al-Alim, berani buat. Walaupun seorang. Tak ada orang kenal. Gelap gelita, orang tak nampak. Right? Okay, saya harap dengan penjelasan ni semakin faham apa maksud man ahsaha dakhalal jannah. Dan kenapa Allah tak beritahu semua list nama dia? Sebab apa? Supaya kita bukan sekadar
hafal. Macam kita tanda kotak tu. Kita ada 10 senarai dan. Ha, sekadar itu je. Ha, tak nak. Allah tak nak kita. Allah nak kita hidup dengan Asmaul Husna. Maka kita akan bergantung kepada Allah sekuat-kuatnya. Kan surah Al-Imran ayat 102. So insya-Allah seminar ya ayyuhallazina amanu insya-Allah akan tadabbur ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Okey, wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguh dengan hablillah, tali Allah. Right? Subhanallah, Allahu akbar. Jadi siapa belum daftar ataupun ajaklah sahabat-sahabat ke ahli keluarga untuk join supaya mereka tahu kenapa khatib tiap-tiap Jumaat baca ayat tu. Kan? Subhanallah, Allahu akbar. Jadi Allah nak kita hidup rasa bergantung pada dia, rasa memerlukan dia. Kita at the same time rasa takut, but at the same time kita harap. Macam tu. Okay? Itulah dia. Alright? Kita memang menangis, mengenang nasib. Tapi pada same time, tangisan kita tu, kita seorang-seorang, tak ada siapa dengar. Sebab kita tahu yang kita nangis ni sebab kita manusia, kita sedih, sebab kita dizalimi dan sebagainya. Sampai hati dia buat macam ni, sampai hati dia blok aku, sampai hati ni. Okay? Tapi ya Allah, bayangkan, kita pandai menenangkan diri sendiri. Sebila kita ingat balik siapakah Allah. Okay? Alright. Dan especially bila kita yakin dengan pertemuan dengan Allah. Ya Allah, aku sanggup. Aku kan hamba Engkau. Apa saja yang Kau aturkan, ini kehendak-Mu. Sudah pun tertulis. Yang penting ya Allah, nanti dekat telaga Nabi aku dapat berkumpul bersama Nabi. Nabi panggil aku. Nanti aku dapat bertemu dengan Kau ya Allah. Melihat wajah-Mu ya Allah. Gitu. Okay? Lain, dia tak sama dengan orang sekadar menyanyi je, menghafal je. Dia betul-betul faham, dia betul-betul yakin bahawa dia, siapa yang Allah pilih, dia pasti nanti akan dapat pertemuan dengan Allah. That's why dia sanggup korbankan hawa nafsu dia. Dia tak buat sekadar apa yang dia suka. Kubur masing-masing, korek kau. Okay, sebagainya. Ingat, kalau betul nak bertemu dengan Allah, terlalu banyak benda yang kita perlu korbankan. Kan? Apa asijnu, penjara? Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman. Tetapi syurga, dunia adalah syurga bagi orang kafir. Kenapa orang beriman dunia ni bagi penjara? So banyak benda yang do's and don'ts, perintah dan larangan yang dia kena ikut. Okay? Allahu Akbar. Okay. Satu lagi kita boleh tengok juga dekat dalam surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat 180, Allah kata apa? Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah tak kata maka hafal. Allah kata apa? Maka berdoalah. Kita kalau minta tolong dengan orang yang kita kenal dengan minta tolong orang yang kita tak kenal, lain tak? Lain kan? Orang yang kita kenal lain. Kita lebih senang nak cakap sebab dia mudah faham, lebih memahami. Okay? So bukanlah maka menghafal lah, tapi Allah kata bila kita kenal Asmaul Husna maka berdoalah kepadanya. So Allah nak kita kenal Allah dan guna Asmaul Husna tu dalam doa kita. Tapi bukan bermaksud 44 kali, 4,000 kali, 5,000 kali. Just sebut je nama tu. Bukan, dia namanya berdoa. Okay? Allahu Akbar. Nanti boleh kita baca ni. Saya cerita dulu, nanti kita tinggal tengok dekat buku kita. Okay, saya bagi contoh. Cuba buka surah Az-Zumar. Surah 39. Ayat 10. Okay, Al-Quran muka surat 459. 459.
Ni contoh. Tak ada dalam buku kita lagi, tak apa, kita buat ayat Quran ni sebagai apa? Supaya kita lebih memahami. Kalau kita baca ayat ni, nama Allah yang mana yang terkeluar, yang kita boleh fikirkan? Kejap. Kejap bukan, ni Az-Zumar ke? Kejap. Sorry, ayat 53. Padahal tak nampak. Ayat 10 tu sabar kan? Ganjaran tanpa ni. Sebab dia yang ibadi juga. Tadi pun yang ibadi. Perasan kan? Surah 39 ayat 53. Sorry. Muka surat 464. Al-Quran muka surat 464. Sebab saya nak tekan kat ni. Nama Allah Al-Ghafur. Ni contoh. Lepas tu di-combine dengan Ar-Rahim. Kita dah belajar juga antara kaedah bila Allah letak dua nama maksudnya apa. Kita dah belajar dulu kan. Saling melengkapkan. Macam tadi As-Sami' dengan Al-Alim. Okey, dalam ayat ni kalau kita tadabbur, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Okey. Allah panggil ayat ni ya ayyuhalladzina amanu ke ya ibadi? Allah panggil wahai hamba-hambaku. Maksudnya apa tu? Allah bukan panggil dengan panggilan keimanan, tapi Allah panggil dengan sangat lembut. Maksudnya apa? Kalau hamba maksudnya kita ada tuan. Betul? Kalau hamba maknanya kita ada tuan. Jadi Allah gunakan ya ibadi, wahai hambaku. Yang apa tu? Milikku. Contohnya maksudnya lah. Okey. Allazina asrafu, wahai hambaku yang tak sedar diri kau tu hamba. Tak adalah Allah cakap macam tu. Tapi Allah kata wahai hambaku yang telah melampaui batas. Apa maksud asrafu? Dia memang dah melampau. Tapi Allah tetap panggil dengan panggilan manja. Okay, kalau ya Allah manu, panggilan kehormatan, panggilan kemuliaan. Tapi kalau yang ibadi ialah panggilan manja, panggilan lembut, yang memang memanggil. Bayangkan kita kalau anak buat salah, rasa kita panggil dia lembut-lembut tak? Tak kan? Tapi ni melampau dia ni, hamba yang melampau, tapi Allah panggil dengan ya ibadi. Yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri. Allah kata apa? La taqnatu min rahmatillah. Maksudnya dia dah jauh dah atas sebab melampaunya dia buat dosa, dia dah jauh daripada Allah. Tapi Allah panggil dengan rahmat Allah, dengan penuh kasih Allah panggil lagi. Asrafu ni maksudnya apa? Dia dah mengulang-ulang buat dosa. Dah melampau, dah tak rasa bersalah dah tak rasa berdosa dah. Okey? Mungkin dosa yang kita pun malu nak sebut. Tapi asrafu ni memang dah dosa teruk tau. Okey? Okey, subhanallah akbar. Adakah Allah sebut, sekali lagi cuba tengok ayat ni. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang memang dah terlalu melampau buat dosa. Adakah Allah kata berhenti buat dosa? Tapi Allah kata apa? Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita nasihat orang, berhenti kan? Betul tak? Kau berhenti kan semua ni.
Tapi baiknya Allah, rahmat Allah, Allah tahu. Kita ni memang ada potensi akan ulang buat dosa walaupun dah taubat. Sebab tu Allah tak kata jangan berhenti buat dosa. Tapi Allah kata jangan putus asa. Maksudnya walau dah 1000 kali kita minta ampun, tapi 1000 kali juga kita ulang buat dosa. Inilah asrafu. Orang yang memang dah melampau. Tapi Allah tetap kata apa? Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Orang kalau kenal siapakah Allah Ar-Rahman, ayat ini betul-betul menenangkan. Di saat seluruh dunia dah pulaukan kita, dah tak nak terima kita, sampai mak pun dah tak ngaku anak, dah melampau sangat dah tu. Tapi Allah kata apa? Jangan putus asa dari rahmat Allah. Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya apa? Putus asa ni bahaya berbanding dengan rahmat Allah. Putus asa atas dosa kita lebih bahaya daripada dosa yang kita buat tu. Faham tak? Memang kau dah buat dosa, kau memang dah melampau. Tapi ada lebih teruk daripada tu. Apa dia? Bila kau putus asa dari rahmat Allah. Ya Allah. Terus kita rasa apa? Ya Allah, baiknya kau ya Allah. Aku dah terlalu jauh tinggalkan kau, dah lama tak solat, tapi hari ni kau panggil aku untuk sujud pada kau. Baik tak Allah? Maksudnya putus asa dari rahmat Allah jauh lebih bahaya berbanding dengan dosa tu sendiri. Kita kalau faham ayat ni, kita lagi segera nak balik ke Allah ke lagi nak jauh daripada Allah? Lagi segera nak balik ke Allah. Orang lain semua reject kita, tapi Allah tetap terima kita. Walau macam mana buruk pun kita. Macam mana buruk pun perangai kita. Macam mana kotor apa yang kita dah buat. Tapi jangan sekali-kali kau putus asa dari rahmatku, kata Allah. Allahu Akbar. Sebab itulah kasih Allah mengatasi kasih seorang ibu pada anaknya. Allahu Rabbi. Dah lah tu. Tak cukup tu. Allah kata apa lagi? Ni zunub kan? Zunub ni maksud jamak kan? Dosa kan? Allah kata apa? Allah ampunkan semuanya. Ya Allah. Besarnya kasih Allah kat kita. Allah selamatkan kita yang dah tergelumang dalam dosa ni. Dah lah Allah kata apa? Jangan putus asa. Sekali-kali memang dosa kau dah banyak, tapi jangan kau putus asa daripada rahmatku, kata Allah. Dan Allah kata yaghfiru. Maksudnya mudhari'. Sekarang dan sampai bila-bila pun kalau kau betul-betul taubatan nasuha, Allah kata apa? Allah ampunkan dosa semuanya. 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 Kita kadang-kadang nak tolong pun ada syarat, betul tak? Cinta pun ada syarat. I boleh kahwin dengan you, tapi ni syarat-syarat I. Tu cinta bersyarat. Tapi cinta Allah memang tanpa syarat. Allah tak kata kau mesti berubah. Allah tak kata kau mesti berhenti buat dosa tu. Allah kata asal kau jangan putus asa daripada rahmatku, kata Allah. Dan Allah, aku akan ampunkan semua. Semua. Ada tanwin lagi. So dosa kecil ke dosa besar, dosa berat ke dosa ringan, semua asalkan kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Sebab tu kat sini bukan ghafir. Kat sini Allah sebut Al-Ghafur. Apa maksud Al-Ghafur? Walaupun dosa kau buat berulang-ulang kali. Buat dosa, minta ampun, lepas tu ulang lagi, minta ampun, lepas tu buat lagi. Kalau kita apa? Kau tahu tak kau dah sakit kata aku berapa kali? Cukup sudah. Maksimum dah. Kau tak kira kan? Aku kira tu. Tapi Allah Al-Ghafur yang Maha Pengampun, maksudnya walau beribu kali, walau tak terkira, Allah pengampunan Allah tetap tak ada limit. Tak terkira. Walau kita ketuk pintu rumah orang, kalau rumah orang 100 kali, dia kalau dia kata tak nak buka lah.
Tapi kalau namanya mengetuk pintu rahmat Allah, Allahu Akbar. Kan kalau kita datang berjalan, Allah datang berlari. Bayangkan. Kita kata kita nak kembali je, terbuka luas pintu perkampungan untuk kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kenapa masih ada manusia yang kata aku masih tak layak untuk diampuni? Kenapa masih ada manusia yang tak nak bertaubat? Bila kau nak bertaubat? Layak ke aku? Allah nak terima ke taubat aku? Tak boleh. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan sekali-kali, itu bisikan syaitan. Okey? Jangan sekali-kali rasa tak layak untuk mendapat pengampunan Allah. Sebab itulah Allah letak pula sekali nama dia Ar-Rahim. Ni rahmat Allah. Kalau Ar-Rahim, dia meluas. Okey, satu Ar-Rahim ni untuk orang yang beriman. Sebab Ar-Rahim ni lagi banyak. Kalau kita fikir nikmat syurga. Dan kalau kita sebut Ar-Rahim, tempat kita mengandungkan anak kita namanya Rahim. Maksudnya, walaupun kita dah buat banyak sangat dosa, lepas tu kita minta ampun dengan Allah, dan Allah akan sayang kita balik seperti tak pernah buat dosa. Kita forgive but not forget. Tapi Allah Ar-Rahim, kau datang je, kau minta ampun, kau mengaku, kau sedar, kau bertaubat, Allah akan sayang kita balik. Allah hapuskan semua dosa kita. Macam kita baru je lepas bulan Ramadan kan, bebas, sampai bebas daripada senarai ahli neraka. Apa yang kita dah buat dulu-dulu. Allahu Akbar. Kalau kita kenal dua nama ni lagi. Tadi As-Sami'ul Alim. Sekarang kenal pula Al-Ghafurur Rahim. Kita rasa apa? Apa kita rasa? Lega, walaupun memang kita dah sangat-sangat kotor, menjijikkan, dosa sangat banyak, sangat besar, seperti tak layak pun untuk disayangi oleh sesiapa pun. Tapi ingat kasih sayang Allah. Sebab Allah Ar-Rahim. Dan bila kita masuk syurga pun, Rasulullah bersabda atas rahmat Allah. Bukan sebab amalan kita. Okey? Semuanya atas rahmat Allah. Sebab tu kalau kita buka dalam kitab kita ni, bila bincang nama Allah Al-Ghafur, okey, cuba buka muka surat 286, bab 33, 286. Bab 33, muka surat 286, apa nama Allah kat situ? Yang duduk dalam bab ni. Nombor 1 apa dia? Al-Afu, barulah Al-Ghafur. Maksudnya yang itu kita bulan puasa, kita baca apa doa yang Rasulullah ajar? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau Ghafur, kita dah buat dosa, Allah ampun, Allah tutup aib kita. Okey? Allah tutup aib kita sehingga orang tak tahu yang kita sebenarnya dulu-dulu punya sejarah lampau teruk sangat. So Allah Al-Ghafur. Ghafur tu maksudnya mighfar kan, topi besi yang tutup kepala tu untuk melindungi tentera daripada terkena senjata dan menutup kepala, betul? Jadi Allah Al-Ghafur ni sama dengan mighfar, topi. Kalau bahasa Arab ni topi tentera, topi besi tu mighfar. Jadi Ghafur ni maksudnya Allah ampun dan Allah tutup aib kita. Sebab tu kita istighfar, minta Allah tutup aib kita. Okay, dan lindung kita daripada kesan dosa yang kita buat. Tapi kalau lebih tinggi daripada tu, Al-Afun. Bukan sekadar tutup, hapus terus. Hapus terus. Sebab tu, doa Lailatul Qadar apa dia? Allahumma innaka afun. Sebab tu dalam bab 33, nombor 1 yang diletak paling atas ialah Al-Afun. Maknanya delete terus seperti tak pernah berlaku. Tak ada dah catatan dosa kita tu. Kita pun sampai Allah jadikan, bukan sekadar Allah tutup, kita dah lupa dah dosa tu. Sepertinya tak ada langsung kesan, tak ada langsung dah catatan. Padam dari record, off record. Off record. Okay. Jadi Allah hilangkan terus kesan dosa tu. Jadi kat ayat ni Al-Ghafur,
Kalau kita teringat, kita malu tak dengan dosa tu? Ya Allah, teruknya aku dulu. Memang Allah dah ampunkan. Okey, kita dah berubah, Allah tutup aib kita. Tapi kadang-kadang bila kita teringat, malu kan? Malu kan tu yang kadang-kadang nangis. Kita kan sedih. Ya Allah, kalau lah bukan kau tarik aku, apa jadilah aku dulu. Kalau lah aku dah mati masa tu, ya Allah, macam mana aku, ya Allah. So kita istighfar sungguh-sungguh. Menjelang waktu sahur. Sebab tu kalau bangun awal, kita dah belajar kan Riyadhus Shalihin, 2 rakaat, buat 2 rakaat lagi, buat 2 rakaat lagi sampai dah nak masuk subuh, okey tutup dengan witir. Kita bangun, 2 rakaat bangun, 2 rakaat bangun, buat lagi sampai azan subuh. Sebab nak minta ampun, sebab nak baca Quran dalam rakaat tu. Minta ampun dalam solat. Masya Allah, tabarakallah. Allah maghfir li zambi kullah, dikkahu wa jillah, wa awaluhu wa akhirah. Okay? Minta ampun sungguh-sungguh. Hapuskan semua, tutup semua dosa aku, ya Allah. Jadi, kenapa Allah letak innahu huwal ghafur? Kenapa kita teringat lagi dosa kita? Allah tak tutup, tapi kita teringat juga. Kenapa Allah Al-Ghafur tutup, tapi kita ingat lagi? Sebab supaya kita ni sedar diri. Supaya pandai rendah diri. Tak sombong. Kalau tengok orang buat dosa, dia qada solat, kita tak boleh judge. Mungkin dia tak cukup ilmu. Solat wajib, boleh tak sengaja ditinggalkan? Yang penting qada? Tak boleh. Mungkin dia tak ada ilmu, dia tak cukup ilmu, dia tak tahu. So jangan judge orang, tentang kita tu lah perangai kita dulu. Siap jamak takyah lagi, bukan jamak takhir. Dia gabung terus Zuhur dengan Asar masa kerja dulu kan. Allah Akbar. Jadi hari ni, kalau dengan Allah Al-Ghafur, kita sedar kita ada dosa, kita pernah buat dosa dan kita memang pendosa pun. Tapi kita tahu Allah Maha Pengampun. Jadi kita pandai rasa malu. Alah dulu aku lebih teruk daripada dia tu. Dia okey juga pakai tudung, cuma dia singkat. Aku dulu tak pakai tudung pun. Umur dia tu tak pakai tudung lagi, nampak jambul lagi. Okey, katalah kita kutuk dia baru 30. Kita dah 50 contoh. Umur aku masa umur dia tu teruk lagi perangai. Jadi kita tak mudah judge orang. Faham tak ni? Sebab kita kenal Allah Al-Ghafur. Orang tengok kita sekarang sebab, katalah orang puji, sebab Allah dah tutup aib kita. Kalau orang kenal kita dulu, mungkin dia nak dengar ke siapa, nak dengar ke Zarina ni bercakap? Tak ada dengar je dia tu. Kan Allah. Tapi kita tak boleh menafikan manusia memang akan berubah. Kalau kita kenal yang dia dulu 10 tahun dulu, kita doalah mudah-mudahan 10 tahun yang kita jumpa sekarang dia jauh lebih baik. Doakan dia dapat hidayah dan sebagainya. Okay? So Allah didik hati kita rendah diri, jangan judge orang. Siapa kita nak menghakimi orang, oh tu ahli neraka dah datang. Awak ke yang menentukan dia neraka ke syurga. Jangan, kita sendiri belum tahu nasib kita kan. Okey, tak boleh. Ingat Allah Al-Ghafur sebab Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka, tak ada siapa nak duduk sebelah kita. Betul? Kalau dosa ada bau, mungkin tak ada siapa nak dekat dengan kita. Allah Akbar. Tapi ya Allah, sebab kita doa sangat-sangat, Rabbana taqabbal minna, moga Allah terima semua doa kita, especially doa Lailatul Qadar apa dia, Allahumma innaka afun tubil afwa fa'fana, Allah hapuskan terus. Jadi bila kita tahu Allah dah hapus dosa kita, kita lebih tenang. Betul? Kita lebih tenang, kita makin mencintai Allah. So, nampak tak step dia Ghafur dulu bawa afu. Sebab kalau kita tahu Allah Maha Pengampun, mungkin kita berasa terlalu selesa. Tak apa, Allah kan pengampun, Allah kan terima taubat. Tak apa, buat je, nanti kita taubat balik. Okey, itu bahayanya juga. Tapi Allah tak nak kita just rasa bersalah, rasa selesa, tapi Allah juga beritahu ada satu yang lebih tinggi daripada itu kau kena minta, ialah minta Allah hapuskan dosa, barulah kita akan tenang. Kita akan tenang. Malu dengan Allah plus tenang sebab tahu Allah dah hapuskan catatan.
Jadi siapakah orang yang bila kita mengenal Allah Al-Ghafur, kita mengenal Allah Al-Afun, kita mengenal pula Allah Ar-Rahim, apa kesan pada kita? Itu kesan beza orang sekadar hafal, orang sekadar tahu dengan orang yang betul-betul kenal. Bila orang betul-betul kenal Allah Al-Ghafur, Allah Al-Afu, jadi apa jadi? Apa kesan dia? Dia nak ulang balik ke dosa dia? Kalau dia tahulah Allah dah sampai dah delete, dah hapus, rugi tak kalau pergi ulang balik? Rugi. Kan, subhanallah. Allah dah padamkan terus dosa tu. Okay, so Masya Allah, tabarakallah. Kita pun tak, bila kenal Allah Al-Ghafur, kita tak mudah bajet suci. Bajet suci murni tahu kan? Dia rasa dia terpaling. Kan? Okay. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi sebenarnya bukan dosa yang menjauhkan diri daripada Allah, tapi apa yang menjauhkan seseorang daripada Allah, dari rahmat Allah, ialah bila dia putus asa dari rahmat Allah. Bahaya kalau buat dosa tapi tak rasa bersalah. Dia tak rasa pun, tak apa, jauh daripada Allah, tak apa, langgar je. Tak boleh. Okay, subhanallah akbar. Maka kenal Allah Al-Ghafur, kenal Allah Al-Afu, kita tak mudah riak, ujub, takabur, judge orang, okay, hukum orang, rasa kita terpaling baik, insya-Allah tak. Sebab tu mengenal Allah, dia akan membentuk akhlak. Betul? Zahir dan batin. Dan bila kita berdoa dengan nama Allah, contoh tadi, Allahumma innaka, sesungguhnya engkau al-afuun. Kan lain. Bila kita kenal Allah Al-Ghafur, astaghfirullah. Sebab kita tahu Allah Al-Ghafur. Bila kita berdoa, kita tahu Allah As-Sami' Al-Alim. Aku kerja, aku minta. Yang menunaikan tu hak Allah. Kerja aku minta. Memakbulkan tu bukan kerja aku. Aku buat kerja aku. Kita serahkan tu semua, itu hak Allah. Jangan kita memandai macam kita pula buat kerja Tuhan. Okay? Subhanallah akbar. Jadi orang yang siapa benar-benar kenal Allah Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Afun, berbeza tak dengan orang yang sekadar tahu dan hafal? Beza tak? Beza. InsyaAllah beza. Itulah sebenarnya hadis baginda Nabi, man ahsaha dakhalal jannah. Itu yang membawa dia ke syurga Allah. Sebab tu ingat tak hadis Nabi, kita belajar bab 1 dalam Riyadhus Shalihin. Orang yang telah membunuh 99 orang, bila dia jumpa ahli ibadah, orang tu kata apa? Allah tak ampunkan dosa dia. Maka dicukupkan 100 orang dia bunuh. Tapi bila dia jumpa dengan ahli ilmu, alim, orang yang berilmu, apa orang berilmu tu kata? Pergi pindah, hijrah pergi tempat lain. Allah Maha menerima taubat. So Allah ampunkan tak dosa dia? Allah ampunkan. Allah Maha pengampun. Okay, so bila kita belajar Quran, bila kita belajar hadis, subhanallah, Allahu Akbar. Okay, Allah Maha pengasih lagi Maha penyayang. Okay, jadi kita tak adalah rasa hina tak tentu pasal. Kalau kita rasa hina patutnya hanya kepada Allah. Kita rasa kita memerlukan sangat pengampunan Allah. Kita rasa sangat memerlukan pengampunan Allah. Okey, walaupun kita rasa kita tak layak, tapi kita tetap nak balik pada Allah. Sebab tu kalau kita baca Al-Quran, perasan tak ada yang Allah guna ajrun. Apa maksud ajrun? Ujrah. Upah. Ada setengah ayat Allah guna ajrun azim, contoh upah. Ada ayat Allah guna fadlun. Fadlun sama dengan anugerah ataupun kurniaan. Tapi kalau ajrun, upah. Mana yang wajib? Upah kalau dah kerja, wajib tak bayar upah? Wajib, maknanya sesuatu yang kewajipan kita dah buat, memang wajib Allah bagi pahala. Tapi kalau Allah kata Allah fadlun, sebenarnya ikutkan kita tak layak, tapi Allah memang nak bagi. Allahu Akbar. So setiap kalimah dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan, kita akan rasa apa? Ya Allah, baiknya Allah. Itu kita tak jemu dengan Al-Quran. Kita memang akan iktiraf sungguh besarnya mukjizat Al-Quran ni. Dia akan melembutkan hati kita. Dia akan memujuk kita. So dia adalah kata-kata, bila Allah kata kul,
Ni mesti dengar. Kul. Allah tengah cakap dengan kita. Kita sibuk apa dia pun kata. Sibuk sangat dia pun kata. Ni. Allah katakanlah. Allah tengah cakap dengan kita ni. Ya ibadi, wahai hamba-Ku. Carilah kata-kata Allah berbanding cari kata-kata manusia. Okey? Paling tidak pun qul wallahu ahad. Allahu samad. Aku yang tak cukup kenal. Okey? Boleh? Nampak Penting tak mengenal Allah. Penting supaya kita tak jadi ujub, riak, sum'ah. Kita berbangga dengan amalan sendiri, tapi kalau bukanlah kerana kekuatan Allah Al-Qawi, kan? Allah Al-Qadir. Paling penting sekali ialah kasih Allah, rahmat Allah. Boleh? Maka kita takkan pernah rasa cukup kecuali hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Okey, yang kita harap adalah cukuplah Allah untuk kita. Percayalah, hanya dengan contohlah kenal Allah, Ar-Rahman, As-Sami', Al-Alim, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Tak sampai 10 pun, tapi dah boleh buat kita kembali kepada Allah. Menangis, merayu kepada Allah. Nak balik pada dia. Okey? Berbanding orang yang mendabik dada, aku dah hafal dah. Kau tebuk lah, cuba tebuk. Kau boleh tahu. Tapi dia tak cukup mengenal setiap nama Allah. Okey? Allahu Akbar. So, orang yang berdosa ni, kalau kita ikut ini, orang yang berdosa ni macam dia jatuh dari atas terus jatuh dalam laut dalam. Minta tolong tak? Dia mesti jerit minta tolong kan. Kalau dia jumpa apa mesti dia pegang, betul tak? Berbanding orang yang jalan tepi pantai, santai-santai, dia rasa dia selamat kan. Itu orang yang ujub. Dia rasa dia bajet suci murni dia bagus, amal dia dah banyak, sedekah dia banyak, puasa dia banyak, solat malam dia banyak, baca Quran pun banyak. Maka dia seperti orang yang jalan tepi pantai, dia rasa apa? Selamat. Tapi orang yang berdosa macam dia jatuh dalam laut dalam. Dia terkapai-kapai. Dia terus apa je bantuan datang, dia memang akan grab. Dia akan pegang sungguh-sungguh sebab dia nak selamat. Itu beza orang yang ujub, berbangga diri, okey, puji diri sendiri. Kalau dah melampau dia akan jadi riak, sampai depan orang pula dia cakap. Okey. Kau itu berapa kali khatam dalam puasa? Dah hello dah khatam. Pergi tanya pula orang. Kau berapa kali? 1. Akak 3. Ya Allah Kak, macam mana kau boleh 3 Kak? Tips akak tu bukan semua orang boleh dapat lah. Sebab kau tak khatam, kau tak layak lah nak dapat tips daripada akak. Melampau tak tu? Tu dah jadi ujub campur. Na'udzubillah min zalik. Okay? Allahu Akbar. Kita kau tak belajar semua senang, memang tak tahulah apa perangai kita ni. Kan? Subhanallah. Malahan lagi kita belajar semua senang, kita semakin rasa apa? Kekurangan diri, kelemahan diri, kehinaan diri. Lagi nak dekat dengan Allah, takut jauh daripada Allah, takut buat dosa. Okey? Boleh? Bukan bermaksud nak menggalakkan dosa tau. Tapi namanya orang yang benar-benar buat dosa dan benar-benar bertaubat, takut dengan Allah, dengan orang yang dia rasa amalan dia banyak, rasa dia dah pandai, itu jauh lebih bahaya. Okey? Na'udzubillah min zalik. So, kenapa kita beramal? Supaya nampak hebat ke? Tidak. Allah lah yang maha hebat. Kita mampu buat sebab Allah yang tolong kita. Okay? Kita mungkin takut dengan dosa, tapi kadang-kadang kita takut apa? Kena lebih takut apa? Bajet suci murni. Okay? Alright, kita baca kitab kita. Boleh ke? Sempat 11-18. Kisahnya. Tak banyak dah. Sikit je kan? Okey, secara ringkas muka surat 114. Riwayat kedua dari Abdul Malik, ni sambungan bab 13. Kita dah habis separuh, kita sambung habiskan Riwayat kedua dari Abdul Malik dari Muhammad ni dah. Saya ingat dia kedua. Ni dia kedua. Tak, muka surat 116 yang kedua tu. Okey. Jumpa kedua. Tadi tu pertama, bahagian pertama, yang kedua ni man asaha. Penjelasan tentang makna kalimah menghitung.
Asmaul Husna yang terdapat dalam hadis dan dia ganjar masuk syurga bagi orang yang mengamalkannya. Tidak diragukan lagi. Anjuran ini merupakan sebuah keutamaan mulia. Masuk syurga kan? Dengan menghafal. Dapat masuk syurga. Memang tu satu keutamaan yang mulia. Dapat membangkitkan semangat dalam jiwa untuk meraih nikmat yang agung ini, berupaya menyempurnakan pelaksananya dan antusiasme yang tinggi untuk melakukannya secara benar. Beberapa orang telah keliru dalam memaknai kalimah menghitung. Menghitung tu as-saha. Yang dimotivasi untuk meraihnya dalam hadis ini dengan menghitung lafaz 99 nama Allah tersebut, mematikan dalam hati serta melafazkannya pada waktu tertentu yang memang khusus sifatnya. Bahkan ada di antara mereka yang menjadikan Asmaul Husna ini sebagai zikirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu siang dan pada waktu petang tanpa memahami makna-makna nama-nama yang agung ini. Merenungi pemaknaan setiap nama, melaksanakan secara benar berbagai kewajipan dan keharusan yang berkaitan dengannya atau mengamalkan tuntunan dan konsekuensinya. So macam contoh dalam zikir pagi petang kita ada Ya Hayyu Ya Qayyum, kan? Betul kan? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak ayat-ayat tu. So kalau dia cuma sekadar yang penting hafal, cuba tu dekat peringkat ke 1 2 3. Peringkat keempat ni dia kata apa? Tanpa faham makna. Gariskan tu. Tanpa faham makna, lagi tanpa merenungi makna secara benar-benar kewajipan dan keharusan yang berkait dengan Asmaul Husna itu, apatah lagi nak mengamalkan. Jadi sebenarnya as-saha tu dalam maksud dia. Apa dia? Bukan sekadar tahu makna je, tapi sampai mengamalkan. Okey, para ulama mengingatkan bahawa maksud kalimah ini, apa tu? As-saha, kalimah as-saha, gariskan tu, tidak sekadar menghitung huruf demi huruf. Asmaul Husna tanpa ada pemahaman. Jadi hafal Asmaul Husna je tapi tanpa pemahaman. Lagi tanpa melaksanakan apa yang menjadi tuntunannya. Contoh macam kita ambil contoh surah Az-Zumar tadi, dia tahu Allah Al-Ghafur Maha Pengampun tapi dia tak minta ampun pun. Dia tak berhenti buat dosa pun, dia tak bertaubat pun. Okey. Tetapi penyebutan tersebut harus disertai garis pemahaman makna dengan pemahaman yang benar dan lurus beserta pengamalan terhadapnya. Jadi kena buat apa ni? Faham makna pun makna yang benar-benar. Okey. Yang lurus, maksudnya yang ada dalil. Jangan salah faham pula. Dan mengamalkan nama tersebut. Apa yang kita dah faham tu, right? Okey, Abu Ammar At-Talamanki rahimahullah mengemukakan di antara ciri kesempurnaan pengetahuan seorang terhadap asma-asma Allah dan sifat-sifatnya yang dengannya manusia yang berdoa serta penghafal Asmaul Husna berhak meraih apa yang dijanjikan Rasulullah SAW. Ada 3. Gariskan tu. Kalau menurut Abu Ammar ni ada berapa? Ada 3 yang masuk as-saha. Yang pertama, mengetahui asma-asma Allah dan sifatnya. Tu 1. Buat nombor 1 bulat. Buat macam ni dekat. Yang mengetahui tu 1 bulat. Sebab dia ada 3. 1 apa dia? Mengetahui asma-asma Allah dan sifat-sifatnya. Kedua, mengetahui manfaat yang dikandung oleh tiap nama. Tu yang kedua. Dan yang ketiga, mengetahui hakikat. Maknanya mengetahui secara benar-benar. Maksudnya dia tak ragu-ragu. Contohnya Allah, ya ke Allah ampunkan dosa aku? Tak boleh. Dia tak boleh ragu. Dia mesti benar-benar yakin Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Okey? So yang ketiga, mengetahui hakikat yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Right? Siapa saja yang tidak mengetahui itu semua, maka dia bukan orang yang mengetahui makna setiap asma Allah. Dan juga ni tidak garis kalau tu tidak akan mendapat manfaat dari makna-makna yang terkandung di dalam asma-asma itu ketika menyebutkannya. Apa dapat? Nyanyi je lah. Dapat apa? Riang lah menyanyi tu ya. Okey, rupa-rupanya dapat sekadar itu. Takut tak? Rupa-rupanya tak dapat manfaat.
Okey. Seterusnya, Abu Ammar mengingatkan bahawa pengetahuan tentang Asmaul Husna yang melaluinya seorang hamba yang berdoa kepada Allah meraih pahala yang besar sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi tidak akan boleh dikatakan sempurna kecuali dengan, gariskan tu, mengetahui asma dan sifat-sifatnya. Contoh kita zikir Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kita kenal siapakah Allah As-Sami', siapakah Allah Al-Alim. Contoh, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kita kenal siapa Allah Al-Hayyu, siapa Allah Al-Qayyum. Sebab tu didulukan nama Allah, baru diletakkan apa yang kita nak tu. Kan? Ataupun kalau letak kat hujung pun supaya menutup, supaya permintaan kita tu ditutup dengan nama Allah untuk menguatkan lagi. Itu tandanya orang tu betul-betul faham. Okay? Kecuali dengan mengetahui asma dan sifatnya. Itu satu. Lagi apa? Tahu betul manfaat setiap nama yang dikandunginya. Lepas tu, ketiga, mengerti hakikat setiap nama yang ditunjukkannya. Bukan sekadar menghitungnya tanpa pemahaman mengenainya atau pengetahuan tentang petunjuk dan konsekuensinya. Maksudnya kesan. Kesan. Allamah Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab karyanya Bada'iul Fawaid menjelaskan bahawa ihsa ataupun asaha tadi tu menghitung Asmaul Husna terdiri atas 3 tingkatan, 3 level. Bagi siapa saja yang menyempurnakan dan melaksanakannya akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah seperti disebutkan dalam hadis. Dapat apa tadi? Dakhalal jannah. Okey. Tingkatan perhitungan ini adalah sebagaimana dipaparkan dalam paragraf-paragraf berikut. Pertama, apa maksud ihsa menurut Al-Imam Ibn Qayyim? Ialah menghitung, iaitu menghitung lafaz lantas sekaligus menghitung jumlah Asmaul Husna. Maknanya level pertama, dia kira, dia hitung, maknanya dia tahu. Lepas tu dia hafal, dia boleh tulis semualah. Okey, yang kedua, level kedua, memahami makna dan maksudnya. Dengan kata lain, ini tidak saja melalui tahapan atau tingkatan pertama tadi. Melebihinya, tidak hanya menghitung jumlah Asmaul Husna, melainkan difahami secara benar makna-makna terkandung di dalamnya. Ketiga, berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna itu. Surah apa tadi? Surah ke-7 ayat 180. Okay, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan berdoalah kepada Allah dengan Asmaul Husna itu. Especially doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Contoh sebelum bagi salam tu kan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant wahdahu la syarika lah al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Nabi kata apa? Siapa yang doa, dia mulakan doa dia dengan Asmaul Husna tadi, maka dimakbulkan doanya dengan faham. Dengan faham. Alright. So berdoa kepada Allah. Doa ini mencakup doaul ibadah dan doa permohonan. Apa beza dia? Apa beza doa ibadah dengan doa permohonan? Apa maksud doa ibadah? Ni dah buatkan contoh dah. Beza doa ibadah dan doa permohonan. Doa ibadah ni, kita tahu kan, Islam is the way of life. Dan Islam ini agama yang syumul. Okay, Islam ni agama yang sempurna. Maksudnya apa? Dari kita bangun tidur sampai kita nak tidur balik, ada tak? Semua ada doa kan? Pakai baju ada doa, betul? Nak makan, masuk toilet, keluar toilet. Semua ada doa tak? Ada. Dan supaya semua aktiviti kehidupan kita itu bernilai ibadah, sampai Rasulullah mengajar kita semuanya ada doa. Hatta paling tidak pun mulakan setiap aktiviti dengan basmalah. Diakhiri dengan alhamdulillah. Maksudnya apa? Semua tu jadi ibadah sebab kebergantungan kita kepada Allah. Kita sedar kita hamba. Contoh baca bismillah, kita sedar apa? Kita sangat perlukan pertolongan, rahmat Allah, keberkatan dari Allah. Barulah kita selesai buat kerja tu, kita tak ada rasa ujub, riak dan sebagainya, sebab kita dapat selesai kerja ni sebab bantuan Allah. Alright? Jadi doa ibadah ni macam zikir, puji-pujian kepada Allah. Contohnya ibadah kata minta ampun. Apa dia? Astaghfirullah. Ada tak nama Allah kat situ? Ada. Lagi kita bertasbih,
Subhanallah. Kita bertakbir, Allahu Akbar. Semua tu ada tak Asmaul Husna? Ada. Itu kita panggil doa ibadah dan dia merangkumi semua. Tak payah angkat tangan pun. Kan? Keluar je rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah angkat tangan, tiba-tiba angkat tangan. Nak keluar rumah. Kan? Maksudnya seluruh aktiviti kita, kita panggil apa tu? Doa ibadah. Semua Nabi dah ajar kan? Alright? Tapi kalau doa permohonan adalah doaul masalah adalah kita permintaan kita. Itu selalunya kita memang angkat tangan. Betul tak? Okey? Doa minta ataupun ada hajat ataupun keperluan. Contohnya nak rezeki, Ya Razzaq urzuqni. Contoh kan? So doa-doa yang banyak Rasulullah ajar kita pun dimulakan dengan Allahumma. Kat situ dah maksudnya apa? Ya Allah. Kalau dalam Al-Quran kebanyakan Rabbi ataupun Rabbana, itu Asmaul Husna kan? Itu memang doa permohonan, doa nak anak, doa nak minta kesabaran, doa dan sebagainya. Okey, minta hidayah, minta takwa. Gunakanlah Asmaul Husna. So ada permintaan tertentu. Jadi hubungan keduanya, ibadah ni lebih kepada pengabdian. Contoh nak makan, baca basmalah, kita tahu rezeki kita ni daripada Allah Ar-Razzaq. Menghubungkan. Okay? Permohonan maknanya memohon hajat kepada Allah, sebab tak ada siapa boleh makbulkan hajat kita tu kecuali Allah. Allah. Kalau ada orang tolong kita tu, itu pun sebenarnya asbab. Orang tu cuma asbab. Pertolongan tu tetap dari Allah. Allah yang gerakkan dia datang tolong kita. Right? Okay. So ni secara ringkas beza doa ibadah dan doa permohonan. Jadi kata Al-Imam Ibn Qayyim, gunakanlah Asmaul Husna dalam setiap doa. Iaitu tak kira doa ibadah maupun doa permohonan. Okey? Mana yang lebih tinggi sebenarnya? Doa ibadah. Kan? Kita kena banyak ingat Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. So maknanya kalau buat apa pun bismillah, maknanya dia ingat Allah. Itu yang terbaik. Okey? Subhanallah. Dengan melakukan secara benar 3 tingkatan di atas, maka akan terrealisasi bagi seorang hamba Allah ihsa' terhadap bilangan Asmaul Husna. Dia yang tak boleh apa? Dia guna Asmaul Husna, contohnya dia nak rezeki ni. Tapi dia baca contoh 44 kali. Ya Razzaq, ya Razzaq, 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 Razzaq. Dan 44. Okey, ulang pula. Lepas tu sambung pula. Ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya. Tapi dia tak letakkan doa. Bukan begitu caranya. Okey, dia dah sebut, dah panggil nama Allah, dah seru Allah, terus disertakan dengan hajat, dengan ibadah. Sebab tu bukanlah zikir hanya guna satu saja nama Allah. Maksudnya diulang-ulang sampai 100 sampai 1000 tak. Yang Rasulullah tunjukkan pada kita ialah bila ingat Allah sama ada apa? Tahlil, takbir, tahmid, tasbih, haqalah atau doa daripada Al-Quran dan daripada hadis. Tak ada kita sebut satu je nama Allah sampai 1000 kali. Tak ada. Kalau nak minta ampun, kita sebut Ya Ghafar, Ya Ghafar, Ya Ghafar, Ya Ghafar, Ya Ghafar. Itu kan Nabi ajar? Tak. Nabi kata apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu Nabi ajar. 100 kali. Tak ada Ya Ghafar, Ya Ghafar, Ya Ghafar, Ya Ghafar, Ya Ghafar, Ya Abu, Ya Abu, Ya. Tak ada. Faham Nabi ajar complete. Ingat tadi surah Al-Ma'idah ayat 3. Agama kita sudah perfect ke complete? Perfect. Okay? Faham betul-betul. Untuk mencapai tujuan ini, okey, sebagai penutup, muka surat terakhir 118. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa ulama mengarang buku yang khusus membahas 99 nama dari Asmaul Husna beserta penyebutan tanda-tanda dan alasan hukumnya, penjelasan mana-mana dan maksudnya, pemaparan konsekuensi dan pengaruh setiap nama, mewujudkan pengaruh dan juga hasil dari mengamalkan dan mengetahuinya dan manfaat-manfaat lainnya yang begitu besar berkenaan dengan ilmu yang mulia ini. Yakni sebagai ilmu terbaik dan tertinggi darjat. Sebab ilmu yang paling besar adalah Fiqhul Akbar, adalah Fiqhul Asmaul Husna. Tak ada lebih besar daripada kita mengkaji tentang siapakah pencipta, pemilik, pengatur alam ini. Okey? So seterusnya kita akan masuk bab 14 nanti minggu hadapan insya-Allah. Lepas tu bab 15, lepas tu bab 16 kita akan masuk nama Allah. Right? Sabar ya, harap bertenang. Okey.
Saya minta ampun dan maaf salah silap, kasar bahasa, tinggi suara, mudah-mudahan jelas. Semoga pemahaman kita hari ini dalam bimbingan Allah dan Allah pandu kita hingga akhirnya. Jadi bekal yang kekal. Aku liqauli hadza wa subhanahu wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.